Bandel boleh. Tapi apa yang tak bolehnya? Apa yang ada pada pakaian. Pakaian bandel ini tak lari biasanya daripada dua. Gambar dan tulisan. Okey. Ya pastikan gambar itu tidak haram. Okey. Pastikan tulisan itu tidak haram. Yang haram sebab gambar dan tulisan ada dua. Pertama, dia menunjukkan benda yang haram dilihat. Contoh, gambar perempuan pakai bikini, letak pada baju. Tapi oleh kerana dia vintage, 1983, pernah dipakai oleh peluncur layar di California, jadi naik harga 8,000, biarlah gambar walaupun gambar seksi, perempuan pakai G-string, kita beli juga. Hukumnya haram. Kenapa? Perkara itu diharamkan kita melihat. Itu haram sebab gambar yang mendedahkan aurat. Okey, contoh. Yang kedua, berkaitan dengan perkara yang diharamkan atas umat Islam, dua benda. Pertama, produk yang haram seperti arak dan khinzir. Yang kedua, agama lain. Itu kena jaga. Okey, banyak. Okey, banyak. Di samping gambar-gambar aurat tadi, banyak kita tengok baju bandel berkait dengan bir. Hal-hal arak. Kan arak itu diharamkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak itu adalah kerja-kerja syaitan. Maka janganlah arak itu kita pamerkan pada pakaian kita. Kita umat Islam yang fitrahnya suci, yang elok, yang terbaik. Jadi dilarang. Tapi kadang-kadang kita tak faham. Kita dulu tak masuk kelas bahasa Inggeris, pergi main, pergi panjat pokok, pergi panjat pagar, pergi lari, tak masuk kelas. Akhirnya tak faham bahasa Inggeris. Ditulis di belakang tu, kelab pencinta mana whisky California. Kita tak tahu, tengok gambar lawa, baju lawa pula, hitam pula. Ada colour pula, nampak striking, beli. Itu sir. Sebab kadang-kadang dia tulis itu, whisky. Kita ingat dia tulis itu beer, baru tak beli, tak faham punya pasal. Sedangkan arak itu ada beer, ada whisky, ada brandy, ada rum, ada bacardi, ada stout, macam-macam, lebih pada 47 produk beer ni. Arak-arak ni nanti kena faham. Banyak kita tengok ada budak pakai itu pula. Hal-hal berkait dengan agama Kristian. Persatuan Baptis Florida, cantik bajunya, duduk atas belakang. Molek-molek ada sembahyang Jumaat, masjid putih. Mana dia persatuan Kristian Florida, tapi pergi sembahyang Jumaat masjid putih. Pasal apa? Pasal dia tak faham apa yang ditulis di situ, tengok kelawar saja. Ini masalah, bukan kita marah mula. Banyak lagi produk lain yang tidak dilarang syarak.